Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya berkongsi panduan bina imej menggunakan klip Yula. Caranya, new tab, klip yula.com. Okey, ini adalah bentuk paparan dia. So, apa yang saya boleh buat di sini ialah get started, kemudian connect with Google, allow, okey, sini ada saya punya account. Okey, sekarang komputer ni belum ada so saya klik download. And then script capture add sahaja tak perlu download file Okay, screen capture screenshot save has been added to Chrome. Angkat ni untuk C ni. Okay, cara menggunakannya, contohnya saya nak screen capture. Okay. Saya hanya klik pada C di sini. Okay. Ada 3, satu gunting, scissors, satu kamera, satu book. Jadi bila saya tekan kamera dia akan snap gambar keseluruhan skrin. Okey, itu ada bunyi dia. Kita tunggu. Okey, bila keluar macam ni, kita boleh klik. Untuk melihat, kita klik book. Okey, sini ada. Kalau nak digunakan, caranya hanya save image as dan file akan di-save ke dalam komputer dashboard sekolah. Save. Okey, dia dah save ke sini. Mula tangkap. Kalau nak guna gunting, okey, gerak. Contohnya di sini. Kalau nak guna gunting, kemudian tarik. Okey. So, bila kita tengok dalam senarai ni, okey, bila dia dah bertukar hijau, gambar telah disiapkan. Boleh tengok pada sini ataupun terus pada sini dan save. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.